Selamat datang! Pernah tak anda tengok satu lukisan dan rasa macam, wow, real betul. Macam boleh masuk dalam tu. Atau bila tengok arca, rasa macam ia hidup, ada jiwa. Macam mana agaknya artis buat semua tu? Rahsianya ada pada satu benda yang sangat power. Bentuk. Jom, hari ini kita bongkar sama-sama macam mana artis ni main dengan bentuk untuk tipu mata kita dan cipta realiti. Okey, kita mula dengan satu soalan mudah tapi jawapannya penting. Apa beza antara bulatan dengan sfera? Dua-dua nampak macam sama je kalau kita lukis atas kertas kan? Tapi apa sebenarnya perbezaan sebenar yang memisahkan dunia flat dua dimensi dengan dunia tiga dimensi yang kita hidup ni? Jawapannya mudah je. Semuanya tentang bentuk. Ya, perkataan inilah kunci kepada segala-galanya dalam dunia seni visual. Jadi, apa tu bentuk sebenarnya? Senang cerita, fikirkan apa-apa je benda yang ada isi. Benda yang boleh kita pegang, kita rasa, atau kita boleh jalan keliling dia. Dia tak lepeh. Dia ada tinggi, ada lebar dan ada kedalaman. Dia makan ruang. Inilah yang kita maksudkan bila kita cakap pasal jisim dan isi padu. Dia betul-betul wujud dalam dunia kita. Tapi, kat sinilah rahsia besarnya. Bagi seorang artis, bentuk ni bukan satu jenis je. Diorang ni sebenarnya pakar dalam dua dunia bentuk yang sangat-sangat berbeza. Satu dunia yang nyata dan satu lagi dunia ilusi. Jom kita tengok perbezaan dua dunia ni. Sebelah sini kita ada bentuk konkret. Ni benda yang betul-betul wujud. Benda 3D yang kita boleh pegang, boleh sentuh. Macam arca, pasu atau bangunan. Sebelah lagi pula kita ada bentuk ilusi. Ini magic dia. Ini khelah visual yang artis buat atas permukaan yang rata untuk tipu otak kita supaya nampak macam ada kedalaman, ada bayang, ada isi. Padahal semua tu tak ada pun. Nak faham lagi senang? Macam ni, bentuk konkret tu ibarat anda tengah pegang sebiji apple betul-betul kat tangan anda. Boleh rasa berat dia, kan? Boleh gigit. Dia memang wujud. Bentuk ilusi pula macam anda tengok lukisan apple yang super realistik. Nampak macam betul, rasa macam nak capai dan ambil, tapi bila sentuh, canvas je. Itulah dia, ilusi semata-mata. Okey, sekarang kita dah faham apa itu bentuk konkret dan bentuk ilusi. Tapi soalan yang lagi besar, kenapa benda ni penting sangat? Apa fungsi bentuk ni dalam sesebuah karya seni? Cuba bayangkan seorang pengarca. Bagi dia, bentuk tu adalah nyawa kerja dia. Dia bukan melukis gambar, dia membina objek yang betul-betul wujud. Sebuah arca tu seolah-olah memanggil kita. Dia paksa kita untuk bergerak, untuk jalan keliling dia. Tengok macam mana cahaya jatuh dari setiap sudut. Kita dapat rasa kehadiran dia dalam bilik tu. Ia satu pengalaman yang fizikal, bukan setakat tengok je. Tapi bagi pelukis, ceritanya lain terus. Diorang ni macam ahli silap mata. Bayangkan dia ambil kanvas atau kertas yang kosong dan rata, lepas tu dengan hanya guna cahaya, bayang dan teknik perspektif, dia tipu mata kita. Dia buat kita percaya yang ada kedalaman, ada ruang kat situ. Hebat kan? Sampai kita rasa macam boleh jejakkan kaki masuk dalam lukisan tu. Jadi, macam mana diorang buat semua ni? Apa alat yang diorang guna? Jom kita intai sikit toolkit para artis ni. Kalau nak buat bentuk konkret, kena guna tangan, kena kerja keras. Kita cakap pasal mengukir blok kayu sampai jadi patung, menganyam rotan jadi bakul, melipat kertas jadi arca, atau tuang tanah liat dalam acuan, atau cantumkan macam-macam bahan terbuang untuk cipta sesuatu yang baru. Semua ni kerja fizikal. Sekarang kita tengok pula macam mana nak cipta bentuk ilusi. Yang ni lain. Ini bukan pasal bina benda fizikal. Ini pasal tipu persepsi mata. Artis akan guna lorekan untuk hasilkan bayang-bayang. Guna lukisan perspektif untuk nampakkan jauh dan dekat. Guna teknik goresan untuk buat kita rasa tekstur. Ataupun susun gambar dalam collage. Dan zaman sekarang ni, guna grafik komputer untuk cipta satu dunia yang sebenarnya wujud dalam skrin je. Jadi, apa poin paling penting kat sini? Sebenarnya, bila anda faham pasal bentuk ni, cara anda pandang dunia akan berubah terus. Serius. Ia bukan lagi sekadar kelas seni. Ia macam anda dapat satu kuasa baru untuk melihat benda yang orang lain tak nampak. Lepas ni, cuba perhatikan sekeliling anda. Tugu kat taman tu, itu bukan sekadar tugu, itu bentuk konkret.
Objek fizikal yang makan ruang. Nampak cawan kopi atas meja anda? Reka bentuknya, pemegangnya, semua tu bentuk konkret. Gambar makanan kat menu yang nampak sedap sangat tu, itu bentuk ilusi. Direka khas untuk buat kita terliur. Anda akan mula nampak dunia ni macam seorang artis, penuh dengan objek sebenar dan ilusi yang bijak. Jadi, soalan saya untuk anda, sekarang bila anda dah tahu rahsia besar pasal bentuk ni, macam mana agaknya pandangan anda terhadap dunia akan berubah? Cuba tengok sekeliling. Apa yang anda nampak sekarang yang anda tak perasan sebelum ni?